Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya hari ini berada di Tanjung Sepat, Kampung Tumbuk, Tanjung Sepat. Bersama-sama saya ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus selaku Ahli Parlimen Kuala Langat dan juga Tuan Haji Sabirin Moksono yang dipertua PAS kawasan Sepang, dan juga Datuk Rahim ni mantan ketua kampung di sini. So kita datang pada hari ini dalam rangka kita untuk melihat sendiri permasalahan penternakan babi di kawasan Tanjung Sepat ini, sekaligus menjunjung titah ke bawah Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang mahukan supaya ladang-ladang babi di Tanjung Sepat ini ditutup dengan kadar yang segera dan dipindahkan ke lokasi lain. So bila kita datang ke sini dan kita melihat sendiri bagaimana walaupun kita diberitahu bahawa ladang-ladang babi di sini hanya 30% sahaja beroperasi berbanding dengan yang asal akibat virus pada tahun lepas, tetapi kesannya masih lagi cukup-cukup memberikan rasa yang tidak selesa kepada penduduk di sini. Kita difahamkan bahawa sebelum ini 114 kandang babi beroperasi di sini dengan jumlah yang barangkali mencecah ratusan ribu, 100,000 ternakan babi. Dan kita tengok sendiri bagaimana radius ladang babi ini hanya sekitar 1 kilometer daripada kediaman dan juga masjid yang terdekat, dan ini sudah tentu menyalahi spek ataupun menyalahi rangka ataupun menyalahi garis panduan yang telah sedia ada. Dan apa yang kita lalu tadi ialah najis babi yang disalurkan dengan tidak mengikut piawaian yang sebenar, bagaimana kumbahan tidak dilaksanakan, sistem kumbahan yang tidak dilaksanakan dengan betul, dan pada akhirnya finalnya kita dapat melihat tadi masuk ke laut dan kita tidak tahu betapa besar pencemaran yang berlaku di laut Selat Melaka di belakang saya pada ketika ini. Jadi apa yang kita persoalkan ialah bilakah ladang babi ini akan ditutup sepenuhnya dengan kadar yang segera, kerana penduduk sangat-sangat menjunjung kasih titah ke bawah Yang Maha Mulia Sultan Selangor, berterima kasih kepada Sultan Selangor yang mengangkat isu ini dan memastikan bahawa keselesaan penduduk dapat terjamin semula. Kita persoalkan apa langkah Jabatan Alam Sekitar dalam isu ini. Adakah Jabatan Alam Sekitar sentiasa datang untuk nak tengok bagaimana isu ini diselenggara dengan baik? Bagaimana pula langkah Jabatan Veterina? Apa langkah dan apakah reaksi daripada Jabatan Veterina? Tengok ke tidak? Belum lagi kita persoal PBT, Kerajaan Selangor sendiri. Bagaimana keprihatinan Kerajaan Selangor dalam isu ini? Setakat ini kita melihat respon daripada Kerajaan Selangor dalam isu peternakan babi di Tanjung Sepat ini amat mendukacitakan. MB Selangor, Menteri Besar Selangor sendiri, saya kira lebih patut proaktif dalam isu ini. Apa yang penting bagi kita ialah penduduk perlu diberikan perhatian, pembelaan yang sepatutnya, dengan bau yang tidak begitu menyenangkan, yang tidak selesa, dengan pencemaran yang begitu teruk berlaku di Tanjung Sepat ini. Sepatutnya Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Veterina, mereka wajib untuk masuk campur dan menyelesaikan isu ini dengan kadar yang segera. Terima kasih. Kalau ada tambahan daripada Tuan Haji dan juga Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan. Apa yang berlaku di sini adalah ladang ternakan secara tradisional lah, yang kita lihat tadi beberapa kolam untuk mengalirkan bahan tumbuhan yang akhirnya ke parit, ke sungai dan akhirnya ke laut. Jadi saya kira semua maklum, semua masyarakat, tak kira sama ada Melayu, India ataupun Cina, dia tidak boleh tolerate dengan keadaan sistem ternakan babi seperti ini secara tradisional. Kita mengalu-alukan untuk pembangunan modern pig farming yang mungkin lebih mudah diuruskan. Dan saya merasakan dengan titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, Kerajaan Negeri Selangor akan serius melihat satu penempatan yang baru yang mempunyai segala bentuk urusan industri ternakan babi ini yang terbaik lah. Dan seperti mana juga titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, ianya hanya mungkin sekadar keperluan untuk mereka-mereka yang menggunakan ternakan ataupun babi ini sebagai sumber protein mereka, bukan untuk tujuan ekspor dan sebagainya. Saya kira ini satu yang sangat serius demi kemakmuran kesejahteraan rakyat di dalam negara kita, dan agensi-agensi yang bertanggungjawab mana sebutkan oleh YB Fadli tadi
seharusnya memainkan peranan untuk usaha ke arah sistem penternakan babi yang lebih baik. Dan saya ingat itu akan diambil tindakan oleh kerajaan negeri dengan secepat ataupun sesegera yang mungkin. Titah dah jelas, Tuanku tidak mahu lagi ada landang babi tradisi di Kuala Langat ini, dan harus melihat kesesuaian tempat yang memberikan jaminan tidak akan berlaku bukan sahaja isu bau pencemaran, dan juga saya ingat pengurusan itu melihat sekiranya berlaku outbreak seperti yang terbaru. Kalau dulu akibat virus Nipah menyebabkan kematian manusia dan juga babi itu sendiri, tetapi baru-baru ini saya kira kalau disebutkan oleh ESCO 76,000 babi mati disebabkan oleh Africa swine flu, dan ini memberikan satu bentuk bagaimana pengurusan itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kalau ia mati ataupun dibunuh dengan kaedah kemudian ditanam, saya tak naklah daripada sudut kawalan ni dia tidak dapat dikawal dengan sebaik mungkin, sebab apa yang berlaku tempoh hari semasa outbreak tu di Sejangkang pun ada longgokkan babi yang dibuang berdekatan dengan sungai Sejangkang sana, dan terpaksa masyarakat di situ tanam. Yang ini satu perkara yang saya ingat tidak harus berlaku lah. Terima kasih. Lepasan itu yang tak selamat pewarna hitam itu dah berapa lama perkara ni berlaku? Saya ingat semenjak wujud je ladang-ladang secara tradisi ni, dan dia dah berlaku begini, dan hatta kalau saya nak sebutkan zaman kerajaan Barisan Nasional, apabila mereka memikirkan juga modern pig farming di Selangor dulu, ESCO dah melawat ke Jerman, dan mereka dah tahu dah isu yang berlaku pencemaran sungai, air dan laut dan juga bau ni. Sebab tu pemikiran modern pig farming ni dah berlaku ketika itu. Dan kalau pas bersama-sama dengan kerajaan Pakatan Rakyat dulu, kita dah melihat by 2018 sebenarnya dah tak ada dah ladang tradisional ni, dah merangka dah untuk modern pig farming. Cuma mungkin daripada 2018 sehingga pada hari ini, saya ingat isunya baru hari inilah yang saya lihat baru nak diselesaikan. Mengenai pelepasan tu, dia kekerapan tu berlaku pada bila? Waktu malam ke? Waktu ataupun tak kira masa? Dia tak kira masa. Seharian memang ada. Seharian, boleh katakan harian dia akan dimandikan babi-babi ni. Dibasuh dan dimandikan dengan najis-najis juga akan sentiasa mengalir. Dia tidak ada macam kalau industri mungkin dilepaskan pada waktu tertentu. Ini pelepasan sentiasa akan berlaku. Dari segi bau tu, dia lebih kerap bila hujan tu ke waktu panas ke, lebih menyusut hidung tu waktu bila? Dia bila hujan banyak air dia mengalir. Kalau cuma panas dia macam dibakar lah. Kalau kita dapat bezakan di antara sungai tadi, bau dia yang agak ringan dengan kolam kumbahan yang baunya agak pahit, hangit tu, itulah. Dari segi parit sedia ada tu makin membesar ke macam mana Datuk? Parit sedia ada yang tempat pembuangan effluent tak terawat. parit tu makin membesar. Parit tu makin membesar lah. Masalah bau tu kalau ke angin laut ke darat, memang dari kampung pun pertama waktu subuh kata kan. Maksudnya daripada parit ke kolam dia, Daripada dari kolam, kolam, daripada kandang ke kolam. kandang ke kolam, Kolam kumbahan, lepas baru ke parit, parit parit pada anak sungai, baru ke laut. ke laut. Laut ni laut nama ni, laut Selat Melaka. Jadi Selat Melaka ni, tak bukan nama Pantai. Sungai. pantai apa? Pantai Kampung Tumbuk. Tumbuk Darat Tanjung Sebat. Pantai Kampung Tumbuk Tumbuk Tanjung Darat. Sebat. Tumbuk darat. Oh, pantai Tumbuk Darat. Soalan pertama lah kan, memandangkan benda ini akan dipindahkan ke Bukit Tagar, perancangan lah kan, adakah berpatutan pemindahan tu sama melibatkan tanah seluas 500 ekar dekat situ? Padahal kepulauan tak besar mana pun. saya ingat 500 hektar tu terlalu besar lah. Kalau kita search Google pun, dia punya kiraan, kalau 500 hektar ni 202 hektar. Kalau kita lihat hektar persegi ni, kalau ikut kiraan tu 10 meter persegi boleh menempatkan 100 ekor babi. Makna kalau 100 hektar dia boleh ada 1 juta ekor babi. Kalau 200 hektar makna akan ada 2 juta babi. Mana babi dia kena banyak orang lah. Tapi itu tanpa consideration daripada sudut penampan, ubahan dan juga industri biogas dan sebagainya lah. Kalau dikatakan
100 ekor itu adalah keperluan 30% keperluan kepada pengguna yang mengambil sumber protein ini. Jadi kalau 100% pun lebih kurang dalam 300,000 ekor. Dan saya ingat di Malaysia ni kita ada sumber-sumber lain daripada Sarawak, daripada Penang dan sebagainya. Kita tidak mengekang yang menggunakan sebagai sumber protein masyarakat yang makan babi ni. Tetapi saya ingat berkadaranlah dengan keperluan, bukan walaupun William Mamlutang tu dah sebutkan bukan untuk tujuan ekspor dan sepatutnya tidaklah ladang sebegitu besar acreage-nya. Okey, kalau kita perhatikan titah Sultan Selangor, baginda sebenarnya kelihatan macam memang kalau boleh tak nak babi tu ada langsung dekat Selangor. Tapi kalau nak buat juga nak pindah ke Tanjung Bukataga berkata cepat lah kan. Dia tak nak tutup Tanjung cepat-cepat. Jadi ada cadangan daripada para NGO baru-baru ini dekat SUK. Instead of buka dekat Bukit Tagah, tak payah buka langsung. Import saja. Adakah YB setuju dengan cadangan tu? Dia ultimately yang baiknya macam itulah. Sebab Selangor ni kawasan keseluruhan kawasan membangun. Dan kawasan-kawasan yang tidak bangun macam Bukit Tagah pun ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab situ juga adalah midstream daripada sumber air di negeri Selangor. Yang mana Sungai Selangor ni menjadi punca sumber air mentah 60 hingga 70%. 5 loji rawatan air. Walaupun mungkin secara tutup, kita kena lihat juga kalau risiko berlaku, katakan bocor, pecah dan sebagainya masuk ke sungai. 60-70% rakyat Selangor dan juga Kuala Lumpur akan terkesan dengan sumber air bersih ni. Jadi saya ingat ialah mungkin kalau ekspor tu dia akan kosnya tinggi. Kena dilihat kepada sistem industri yang baik, modern pig farming, dan ialah kalau dapat kita orang Selangor pun tak nak ladang yang ada memberikan kesan seperti ini. Dan sehingga itu kebijaksanaan daripada kerajaan negeri yang pada hari ini untuk melihat segala bentuk kajian dan keperluan kalau nak diimport ataupun nak dibangunkan di sini mesti memenuhi keperluan daripada sudut teknikal itu semua. So, dari sudut ekonomi, bila tercemar pantai ini ada kesan pada nelayan. Saya ingat dah tentu ada kesan dia. Sebab yang ini bukan saja kita lihat warna dia dan juga bau, kandungan heavy lead, logam-logam berat ada dalam najis babi ini. Sudah tentu ia juga menjadi sumber makanan kepada ikan-ikan. Kalau hari ini negara kita pun soal mikroplastik dalam ikan dan juga makan daripada haiwan laut ni dapat kita kesan dalam badan kita. Apatah lagi kalau heavy lead sudah tentu akan ada kesan dalam sistem kehidupan ataupun badan kita sendiri. Dari segi pelancongan macam mana pula YB? Dari segi pelancongan kan, sebab kita tahu pun Selangor ini ada pantai-pantainya. Macam ini pun dah dekat, macam tadi bincang dekat Gold Coast, bahkan agak berdekatan dengan Batu Laut, dengan Morib dan sebagainya. So adakah ini akan memberikan kesan langsung kepada pelancongan dekat negeri Selangor ini? Ialah saya melihat kepada satu faktor yang paling utama ada alam sekitar. Bila berlaku macam ini bukan mudah untuk kita uruskan alam sekitar tu. Yang kedua daripada sudut pelancongan. Kita ada Gold Coast, kemudian kita ada pantai Batu Laut, ada pantai Cunang, ada pantai Morib yang saya ingat memang kalau Morib antara yang seluruh Malaysia saya ingat maklumlah. Jadi kalau dah dicemari begini, saya ingat bukan sahaja kita tidak dapat menikmati alam sekitar yang sedia ni, pelancong pun tak nak datang dengan bau yang macam ni kan. Mungkin orang tempatan yang selalu dah bau dia dah lali dengan bau-bau macam ni. Tetapi ia akan memberi kesan kepada pelancong. Apatah lagi pantai-pantai ni, kalau di Bagan Lalang ada Gold Coast, Bagan Lalang, di Morib pun ada Gold Coast Morib, ada tempat pusat pertandingan, ada hotel-hotel yang boleh sebenarnya membajiri pelancong sini. Akhirnya kita akan kehilangan pelancong-pelancong. Soalan saya nak tanya kepada Haji Sabirin, selaku yang betul pas di kawasan Sepang inilah, di mana Tanjung Sepang ini ialah sebahagian daripada kawasan Sepang. Jadi sebagai seorang yang memang jaga kawasan Sepang ini, adakah Haji selalu menerima aduan berkenaan dengan kawasan ini? How the local cater dengan semua ini sebenarnya? Nak tanya orang lokal jap. Okey, sebenarnya bukan tiada aduan. Sebenarnya aduan ni dah terlalu lama sebab
krisis ataupun isu berkaitan dengan pencemaran disebabkan oleh peternakan babi ni dah lebih daripada 60 tahun dah. Jadi setiap aduan tu memang dah jadi macam jadi mangli lah pada kita sebenarnya. Kita mengadu pun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu ini. Sehinggalah akhirnya titah daripada Sultan Selangor. Ya, yang menyebabkan di atas perkara itu kami sangat menjunjung tinggi titah Sultan Selangor dan kita mengharapkanlah supaya tindakan untuk menutup ladang-ladang babi di Tanjung Sepat ini perlu dilakukan dengan segera tanpa perlu ada dolak-dalik ataupun penangguhan. Ya. Kita harapkan sama ada pemindahan ini berlaku ke Bukit Tagar atau ke tempat lain, tetapi yang penting di Tanjung Sepat ini ladang-ladang babi mesti ditutup terlebih dahulu. Dan dalam masa yang sama juga kita mengharapkan kalau kita melihat tadi air limbah daripada kandang-kandang babi itu dalam masa ini sehingga berlakunya penutupan terus, kita minta Jabatan Alam Sekitar ambil tindakanlah supaya dapat dirawat ya buat masa ini. Kita tak maulah tunggu sampai 3 tahun barulah perkara diselesaikan. Perkara ini perlu berlaku daripada sekarang ya. Dan itulah harapan daripada kami di Tanjung Sepat ini di Sepang. Setakat ni persampalan air tu pernah dibuat tak? Itu kita kalau rakyat tak adalah, kita pun tak pastilah itu. Sebab bagusnya di pihak Jabatan Alam Sekitar ada dimaklumkan ke ataupun dia orang ada ambil sampel tapi tak bawa apa-apa dia punya result dia. Komen daripada rakyat lah, tak perlu kajian pun, kita tengok warna, kita tengok bau pun kita dah tahulah. Tapi secara detailnya mungkin Jabatan Alam Sekitar datang ni. Kita kena come out lah dengan fakta dan data. Dia pernah berlaku jadi isu pencemaran sebelum ni lah, dan Jabatan Alam Sekitar memang ada buat kajian. Ialah kandungan najis babi ni memang kandungan logam berat yang besar lah. Ustaz Fadli, insyaAllah kalau saya difahamkan Ustaz Fadli akan berucap dekat Parlimen petang ni Ya. Adakah Ustaz akan bangkitkan tentang hal babi ni? InsyaAllah saya akan tengok peluang saya bangkit. Sebab dalam dah terbau babi kan, kena bangkit kat. Okey. Terima kasih. Okey.